Mengapa empat khalifah dipanggil Khulafa Ar-Rashidin? Dan apakah perbezaan antara khalifah-khalifah selepas itu dengan empat khalifah yang pertama? Hakikatnya, tidak banyak perbezaan. Mereka semua melalui 7 safah dan 4 penyerahan. Jadi, apa bezanya? Disebabkan kedudukan dan keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka, maka pertama sekali dipilihlah Saidina Abu Bakar, kemudian Saidina Umar, kemudian Saidina Uthman dan akhirnya Saidina Ali. Selepas Rasulullah wafat dan kembali bertemu Ar-Rahman, ketika timbul perselisihan, Saidina Umar tampil ke hadapan, memegang tangan Saidina Abu Bakar lalu berkata, "Ketika Rasulullah masih hidup, baginda telah mendahulukan engkau di hadapan kami dan engkau mengimamkan solat kami. Kalau demikian keadaannya, maka pada hari ini kami juga berbaiat kepadanya. Mulai sekarang, engkaulah pemimpin kami." Lalu, beliau mengangkat Saidina Abu Bakar ke hadapan dan seluruh para sahabat pun berbaiat kepadanya. Selepas itu pula, Saidina Umar termasuk dalam Khulafa Ar-Rashidin kerana keutamaan yang diberikan Rasulullah kepadanya semasa baginda masih hidup. Sebenarnya, mereka semua ialah para sahabat yang melalui 7 safhah dan 4 penyerahan serta diamanahkan dan diizinkan untuk melakukan irsyad. Semoga Allah meredai mereka.